Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak. Kalau aku tinggal dulu sementara waktu dekat sini dulu boleh, Mak? Apa salahnya? Ini kan rumah Akub juga. Aku tak nak susahkan Mak. Macam-macam cara dah. Bisnes yang aku cuba tapi semua benda tak menjadilah, Mak. Akub, arwah ayah pun dulu niaga juga tahu. Yang penting, Mak tak nak Akub makan duit haram. Faham? Aku besok boleh tolong Mak tak? Boleh lah, Mak. Aku bukan pergi mana-mana pun. Alhamdulillah. Bilik kerja arwah ayah tu bertahun-tahun tak berkemas. Mak tak larat seorang-seorang. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak ingat nak kemas bilik ni. Dah lama terbiar. Bila kali terakhir Mak masuk bilik ni? Tak, Mak tak ingat. Dah lama dah. Buku apa ni, ayah? Ini buku daripada moyang kamu. Ayah kan mewarisi perniagaan songkok ni daripada keluarga. Anak ayah dapat lah ni. Kamu dapat nama moyang kamu, Yaakob. Sebaik-baik pekerjaan adalah mewarisi pekerjaan ayah kamu sendiri. Cantik. Kemas juga. Habis, aku nak jual kat mana? Sekarang kita jual online je, Mak. Kita tak perlu lagi nak sewa kedai. Songkok Yaakob. Assalamualaikum kawan-kawan. Ni nak abang Amai ni. Ini memang songkok homemade. Sejuk, memang sejuk bila kita pakai. Sekali lagi saya pakai. Aku besok kan kawan Mak nak datang dengan anak dia tau. Nak tengok songkok. Mak tolong promote ke? Taklah, orang tanya Mak cakap lah. Macam mana berniaga sekarang? Jualan? Ada yang terjual, Mak. Tak banyak. Tapi adalah boleh buat duit raya untuk Mak nanti. Allahu Akbar. Mak. Macam mana ayah jaga kita semua? Besarkan kami dengan hanya jual songkok ni. Ayah dia berniaga bukan untuk kaya nak.
Macam mana nak? Soalan apa, Mak? Itulah tadi yang ayah selalu lakukan setiap tahun bila dekat lahir nak. Ya, Mak. Apa yang kita kongsi dengan diorang tadi pun bukanlah mewah sangat. Tapi betul lah. Kena buat dulu baru rasa. Untuk arwah ayah yang kena kaya jiwa dulu, baru yang lain-lain datang kemudian. InsyaAllah aku usaha. Allah Akbar.